Kolej abang ni ada jurusan apa? Saya jurusan digital dan teknologi. Dan berkaitan dengan AI. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni zaman untuk AI. Berkaitan dengan AI. So tuan-tuan dan puan, kat Malaysia ni, seluruh syarikat dekat Malaysia ni dah mula ke arah AI. Sekarang ni robot yang buat kerja. So untuk maklumat anda, bukan robot tu ambil alih kerja kita tau. Kita belajar tentang digital dan teknologi di College Fani Evo College. Kami mengajar berkaitan dengan digital platform. Kami mengajar berkaitan dengan AI. Kami mengajar macam mana pelajar-pelajar ni menggunakan skill mereka menguruskan, mengendalikan AI tu, teknologi tu. So, AI tu memang sedikit sebanyak mengambil pekerjaan manusia. Tapi tuan-tuan puan, sekarang ni majikan dekat luar sana memang perlukan manusia juga. Tapi dia mencari manusia yang boleh uruskan robot tu. So, kami sebagai di Fani Evo College, tanggungjawab kami adalah melahirkan talent-talent yang boleh menguruskan robot tu. Menguruskan AI, menguruskan sistem, menguruskan kempen. Supaya peluang pekerjaan tu sebenarnya dalam bidang digital dan teknologi yang sekarang ni, yang tengah trend sekarang ni, itulah majikan cari. So kepada anda, sekiranya anda berminat dengan Fani Evo College, College TVET pertama yang menawarkan bidang digital dan teknologi di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Siapa yang berminat untuk ke Fani Evo College untuk belajar berkaitan dengan digital dan teknologi, terutama berkaitan dengan digital marketing, isi dekat beg biru, atau anda nak lebih detail tentang program di Fani Evo College, anda pergi dekat link bio saya. Itu detail semua ada. Semua ada cerita tentang apa yang anda dapat, apa yang anda belajar, berapa lama anda belajar, semua dalam tu, dekat bio saya, link bio saya.